Okey guys, sediakan UTS Zero Hook 2.0, kemudian Kevlar 1.2 PE line core, and then tali untuk balut Sky Pro 350 silk thread, lagi satu UTS 200D threaded. Okey, and then solid ring 5mm. Okey guys, mula-mula sekali ambil tali Kevlar ni, korang potong 13mm. Okey, potong 13mm. Okey, kemudian korang lipat dua, sebelah panjang dan sebelah pendek. Okey, buat macam tu. Lepas tu kemudian korang ambil solid ring, masukkan solid ring kat dalam Kevlar tadi, macam yang mana pakcik tunjuk ni. Ni cara nak ikat solid ring ya. Korang tengok betul-betul, masuk ke dalam macam tu, pusing sebelah atas dia, kemudian tolak balik tali Kevlar tu, masuk balik dekat dalam solid ring tu. Dia jadi macam ni guys. Okey, kemudian korang cari ada satu cangkuk apa-apa, hookkan dia, kemudian korang gunakan plier dan tarik Kevlar tu sekuat yang mungkin ya. Tarik Kevlar ni. Kalau korang ikat solid ring jenis ni, takkan terlucut guys. Yang ni solid guys. Okey guys, terima. Alright, mantap. Jom kita pergi step yang seterusnya. Okey guys, korang masukkan mata tadi dekat vice hook. Okey, korang cari kotak apa-apa, lapik sikit supaya mata tu tak ada bercalar. Korang lock. Okey, first sekali kita pakai tali benang yang 350D tu, kita buat bahagian dasar guys. Tujuan membuat bahagian dasar ni guys, supaya nanti kita letak Kevlar, nanti Kevlar kita tu ada grip. Kalau kita direct terus letak atas mata kail, dia akan licin guys. Jadi that's why pakcik letak bahagian bawah dulu, kemudian baru letak Kevlar. Kevlar pula kita mula ikat yang sebelah panjang. Sebelah panjang ni sebelah yang tak ada bulu guys. Kita buat yang sebelah tak ada bulu dulu ya, bulu flasher. Okey, kita start ikat. Korang ikat ni, korang ikat serapat yang boleh. Okay guys, ikat serapat yang boleh. Cara ukur dia pula macam yang pakcik tunjuk tadi dalam video tu. Kemudian korang gulung straight sampai habis, mengikut tali dasar tadi tu lah kan. Korang ikat stop situ, kemudian korang letak gum 3 second guys. Gum 3 second ni bukan semua gum boleh guys kan. Ada setengah gum yang kita bubuh, dia akan dengan Kevlar keras sekali. Korang kena pilih gum 3 second yang betul lah. Okey, kemudian yang last kali tu, korang tali Kevlar yang lebih tadi korang ikat macam mana pakcik tunjuk ni. Macam ni dia pegang lah. Tarik kuat-kuat pakai plier, tapi hati-hati jangan terlepas pada hook, nanti strike tangan guys. Macam tu. Jadi potong biar dia tak panjang sangat. Kemudian lap gum yang berlebihan tadi. Kemudian tali Kevlar yang balance tadi, korang kena pecahkan, korang kena huraikan dia. Pecahkan sampai macam tu, supaya bila kita letak nanti kat body dia, dia akan ada grip guys. Bukan saya saja pakcik buat macam ni kan. Ni untuk dia ada grip guys. Yang bila dia pecah, lagi kuat pegang dia, tak mudah dia terbuka nanti masa kita tengah jigging. Okey guys, balut tutup semua. Balut lagi 2 kali lah. Tadi dah sekali, ni naik balik nombor 2, turun balik nombor 3, siap. Kemudian korang sangkut dulu tali tu ke belakang. Okey guys, macam ni pakcik buat. Kemudian korang ambil benang yang warna hijau tadi, 200D UTS. Korang ini, tali ni pakcik guna untuk buat dia punya corak lah. Pakcik punya style memang ada corak ni lah, pakcik suka. Daripada first pakcik belajar dulu sampai sekarang pakcik guna lagi lah kan. Tengok macam ni korang buat. Corak ni terpulang pada korang. Korang nak buat pun boleh, korang tak nak buat pun boleh, suka hati korang lah. Kalau pada pakcik suka yang comel-comel ni, tengok buat dia belang-belang gitu kan. Okey, bab pemati ke benang, pakcik tak ada pemati.
Pakcik letak macam tu, siap. Pakcik pun bubuh gam 3 second je. Gam 3 second ni korang kena bubuh sesedap rasa. Ya, bubuh sesedap rasa. Make sure kena semua tempat. Make sure kena semua tempat lah. Make sure korang check betul-betul mana tempat yang tak kena tu. Bubuh semua. Jangan kedekut gam 3 second je. Murah je ni. Gam ni baru RM6 kan. Bubuh cukup-cukup. Lepas tu banyak yang berlebih tu lap sikit-sikit pakai cotton bud guys. Alright. Mantap. Okey guys, selesai satu bahagian yang tak ada bulu. Kita potong balik tali tadi. Macam pakcik cakap, pakcik tak ada pemanti tadi tu. Macam itu je pakcik matikan. Okey, mata yang kedua pula. Mata yang kedua ni pakcik tukar benang warna merah. Tapi dia punya saiz 350D juga, silk sutera. Ya. Okey. Buat dasar dulu macam mana yang mula-mula tadi. Masa sebelah yang tak ada bulu tu. Buat dasar dulu. Kemudian letak yang ini yang pendek guys. Mata pertama tadi mata yang panjang. Okey, yang ni mata yang pendek pula. Mata yang pendek ni yang pakcik akan bubuh bulu nanti ya. Dia akan jadi macam ni mata guys, tengok macam ni. Alright. Pakcik suka buat mata macam ni sebab dia punya strike ratio dia lagi tinggi lah. Peluang untuk strike lagi tinggi daripada yang sama macam biasa tu lah. Itu apa yang pengalaman pakcik lah. Apa yang korang suka pakcik tak tahulah, ikut suka korang lah nak ikut macam mana pun. Alright. Kemudian bubuh gam lagi serupa macam step yang pertama tu guys. Korang bubuh gam dulu, and then bila dah siap bubuh gam, okey, kita start bubuh flasher pula. Okey guys, flasher yang pertama blazing flasher, warna hijau je guys yang ini. Okey, yang kedua fiber flasher, ini pun warna hijau juga guys kan. Yang last sekali crystal flasher, yang ni warna pink guys. Okey, mula-mula kita start pasang blazing flasher dulu. Okey, kita letak bahagian bawah sekali. Ni cara pakcik tau. Korang boleh buat cara korang macam mana. Cara pakcik macam ni. Yang kedua pakcik akan letak fiber flasher. Letak fiber flasher, ikat 2-3 kali. Kemudian kita ikat tali Kevlar tadi. Tengok, adjust dulu sebelum ikat flasher tu. Kemudian kita ikat tali Kevlar yang ke belakang tu. Okey guys, tarik pelan-pelan. Lepas tu pakai plier, tarik bagi kemas. Masa tarik ni hati-hati ya, takut terlucut. Nanti terlucut strike tangan guys ya, hati-hati. Okey guys, selepas itu dah settle tu, kita potong tali Kevlar tadi. Buat yang macam yang pertama tadi juga, kita leraikan dia. Okey, bagi dia hancur. Kemudian dah settle yang tu, kita letak pula flasher yang last sekali tadi, crystal flasher. Ni warna pink ya. Letak sebelah atas dia. Okey. Buat macam tu guys. Korang terus buat macam ni. Tengok. Okey. Dia akan jadi macam ni guys. Itu last sekali pakcik ada letak fish skin. Fish skin. Yang mana ni? Yang ni aksesori tambahan lah pakcik letak. Kalau kau nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Yang ini pakcik letak untuk buat SC hook ni kan, lebih menarik perhatian ikan. Maknanya tak guna jig semata-mata lah kan. Kita guna flasher ni juga untuk membantu kita punya jig untuk menarik perhatian ikan lagi guys. Sebab tujuan kita mendapatkan ikan guna benda ni. Jadi kita mengguna apa saja cara yang kita ada untuk menarik perhatian ikan guys. Okey guys. Okey, kemudian habis cara ni, balut serapat-rapatnya, tutup bagi habis ya guys. Gulung bagi habis. Kemudian last sekali sama juga macam yang pakcik buat tadi tu, letak kita balut buat corak pakai flasher hijau. Okey. Potonglah tali flasher ni panjang flasher tu ikut suka korang lah. Korang nak potong macam mana, nak buat 5 meter ke 10 meter tu, itu terpulang lah. Kan, ikut pada korang sedap macam mana lah. Okey, macam yang first juga tadi. Okey, korang buat corak, pakcik pakai corak tadi, pakai tali UTS
200D ya. Pakcik buat corak. Alright, macam ni. Tadi pakcik pakai tali biru sutera, ini pakcik pakai warna merah pula sutera. Alright, buat corak dia. Okey, maknanya kita dah settle ikat kita punya SC hook kan. Buat cantik-cantik guys. Okey, buat comel-comel baru ikan suka guys. Okey, macam biasa bubuh gam lagi guys. Gam ni, gam 3 second ni adalah satu komponen paling penting kalau kau nak buat SC hook. Jangan kedekut guys. Pergi kat kedai ke, kat hardware ke, kat mana-mana, korang beli satu peti yang ada 50 botol tu, simpan kat rumah kan. Sebab ni nak pakai paling bahan yang paling penting sekali kau nak buat SC hook. Jangan kedekut. Okey, bubuh cukup-cukup, keliling dah kena. Alright, mantap. Last sekali bubuh epoxy. Epoxy. Tujuan bubuh epoxy ni pula untuk menjaga tempat kita ikat tu, balutan kita tu, supaya tak mudah bercalar dan tak mudah putus kalau kena strike dengan ikan-ikan yang bergigi tajam ni guys kan. Itu tujuannya. Kalau pakcik pakai 3 second je, sebab pakcik punya 3 second pakcik bubuh banyak. Pakcik jarang lah bubuh epoxy ni. Pakcik bubuh gam 3 second je dah cukup dah kan. Tapi ada setengah-setengah pakcik punya customer, dia orang nak bubuh epoxy. Jadi macam ni epoxy yang pakcik gunakan lah. Pakcik buat macam ni. Okey. Pakcik pakai bros lah, bros pengilat kuku tu, tapi dalam dia barang lain. Pakcik nakkan bros tu, jadi pakcik gunakan botol pengilat kuku. Jadi seperti yang ada gambar kat tepi ni, pakcik guna epoxy yang ni lah guys. Okey. Alright, mantap guys. Tengok dah siap. Alamak lawa guys. Kalau kita tengok pun berkenan, apatah lagi ikan guys. Korang tengok, Allah comelnya guys. Mantap, puji diri sendiri. Tengok, pakcik pairkan dengan jig udang pakcik 100 gram. Ini SC hook yang kita buat tadi ni untuk jig 100 ke 150 gram kan. Okey, ni jig udang pakcik yang 100 gram. Tengok, bukan main comel bila digandingkan dengan jig pakcik tu. Mantap guys kan. Apa-apa pun guys, terima kasih kerana sudi tonton hingga ke akhir video pakcik. Apa-apa pun pakcik akan kembali lagi dengan video tutorial akan datang. Okey guys, Assalamualaikum.